Salam sejahtera. Nama Joao Figueiredo tersenarai dalam 7 pemain warisan negara yang digantung oleh FIFA pada 27 September lalu atas dakwaan isu pemalsuan dokumen melibatkan susu galuh beliau. Oleh itu, Imad Figueiredo tak dapat diturunkan oleh Johor Darul Ta'zim (JDT) dan skuad kebangsaan ketika perlawanan penting sebelum ini termasuklah pada aksi menentang Laos minggu lalu. Kesemua 7 pemain ini didakwa tidak memiliki asal-usul dari Malaysia selepas laporan dikeluarkan oleh FIFA bertarikh 6 Oktober lalu mendedahkan tempat lahir sebenar nenek atau datuk mereka. Di dalam laporan, FIFA menyatakan bahawa nenek atau datuk 7 pemain ini masing-masing dilahirkan di Belanda, Argentina, Brazil dan Sepanyol sekaligus bertentangan dengan peraturan Badan Induk itu. Walau bagaimanapun, sebuah hantaran terbaharu di laman Instastory pada Sabtu memaparkan sekeping foto keluarga yang dipercayai milik Joao Figueiredo bersama seluruh ahli termasuklah nenek beliau. Berdasarkan dokumen yang dihantar oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia sebelum ini, nenek Figueiredo dilaporkan lahir di Johor sebelum disanggah oleh laporan FIFA pada 6 Oktober lalu. Ramai yang yakin ada khabar gembira dan manis-manis menjelang 30 Oktober. Emmanuel Machuca dah upload gambar dengan karipap nenek dia. Joao Figueiredo pula baru up gambar dengan keluarga setelah berminggu-minggu buat jejak kasih. InsyaAllah yang lain pun sedang mencari keluarga yang terpisah lama dan akan upload pada masa yang sesuai. Sebab itulah Kod Rob Friend tak nak dedahkan apa-apa, risau proses mencari keluarga terpisah terbantut. Tak sempat jejak kasih nanti dia dipersalahkan. Semoga dipermudahkan.